kena banyak baca Quran. Ambil Quran, baca, jangan berhenti. Baca. Ya, jangan berhenti tu maknanya jangan berhenti dalam tempoh yang singkat. Beban kita tanggung tu dahsyat. Macam saya pernah sebut, saya pernah kongsi pada tuan-tuan, ada pernah saya dah hadapi satu perkara, saya baca satu juzuk. Satu malam tu saya rasa berat sangat, hancur rasa jiwa ni. Dia kadang-kadang biasalah puan-puan, kadang-kadang ujian Allah Ta'ala tu kita tak sangka. Maka saya baca satu juzuk, tak jadi. Ya, ni masalah hati kan. Baca juzuk kedua, tak okey lagi. Saya baca juzuk ketiga, tak okey lagi. Saya baca juzuk keempat, tak okey lagi. Saya baca juzuk kelima, baru dia rasa reda sikit. Rasa reda, rasa lapang, rasa luas. Seteruskan sikit lagi. Baca lagi, saya baca sampai ketujuh. Ketujuh tu dia macam perasaan tu dia angkat. Angkat. Rasa lapang. Tapi kita menangis juga. Jadi rupa-rupanya baru kita faham, ada benda-benda tertentu ni Allah nak tengok kita taruh mana dia nak ke aku ni, sejauh mana dia nak sandarkan, nak gantungkan diri dan perasaan dia pada aku. Kadang-kadang Allah tekan kita sampai hancur, luluh jiwa kita, mungkin kerana orang atau mungkin kerana kita, tapi sebenarnya kerana kita. Dan jangan pernah berhenti untuk luahkan segala-gala pada Allah. Akan sampai satu waktu Allah akan angkat segala-galanya dari perasaan jiwa kita.